Rasa-rasanya tak mungkin akan ku sanggup hidup menua tanpa dirimu. Rasa-rasa kita konsisten lah. Biar kita boleh konsisten tak rasa tu. Boleh ni sihat. Kalau tak ada menu utama, kita tetap dengan menu kita. Ha. Kita beli bendi, telur, kita fokus ni. Ini antara sebab dan objektif kuat. Macam Syah dia nak beli ni. Apa Syah nak beli? Kau nak beli apa Syah? Ambil tak minum masjid. Apa nak beli? Lauk telur ada. Ni nak. Macam aku nak beli PS baru nak start. Ambil nak beli PS juga. Baru nak start. Jawab bang. Paprik. Gerak ke? Makanan dah siap ni bang? Ha? Kalau aku tak mengerti nama. Okey bang. Okey bang. Goreng je dah. Dia tu kan macam pecah telur ni kan. Mana? Okey. Ya? Okey bang, tak apa. Batin. Takkanlah kami nak makan batin punya. Ambil lah. Ya, batin. Batin masak ke? Batin masak je. Batin. Tak, kurangkan kuah. Oh, diet ke? Tak apa, hari ni je. Ha, Bagi okey. bagi dulu. Batin bagi, Dia ambil. Batin masak ke? Batin masak ke? Batin. Kita tak ada balas tau nak bagi pabrik. Tak ada. Tak ada nak balas. Wah. Syahlah. Nak pelawar doang tak? Syah. Batin bagi. Asal. Kalau ada lebih tinggal ni. Bendi. Kita nak ambil satu bendi. Batin kena asal sikit. Asal sikit. Ha? Kita tak boleh balik, dia betul belas tu. Batin masak ke? Dia tak jadi pergi ni tu. Siap. Alamak, batin kalau batin Mak masak. dia nak pergi dari sini tak jadi. Oh. Bagilah batin saya. Tu batin tu. Bendi. Dia tak nak makan. Ha? Pabrik. Dia datang lepas tengok. Banyak nasi tu. Kita tak angkat bilik 3. Lebih. Harus sering ni. Tugas ni. Kau beli bendi ni berapa? Banyak bendi banyak ni. Sebelah. Sebelah apa? Batang. Dia kata apa? Tiba kan. Kau tak bawa lauk kan. Kita ni konsisten juga betulnya makanan. Telur. Nasi telur beli lah kuah ke apa ke sikit. Faham tak? Itu beli tempe. Tempe ke. Ingat Syah? Kuah pakai kicap ya. Kita kena goreng. Alah, cakap aku kita GDT je kan. Tak payah beli, tak payah beli. Kita cuba elakkan beli. Kita cuba elakkan beli macam Jangan tu. dia beli. Kita buat tempe tu kita bakar je. Masuk kan? ke situ bakar je. Betul je tempe. Goreng tu sudah kan. Goreng betul lah, tapi take time lah sikit. Bila kita bakar je. Letak minyak sikit, goreng minyak sikit, bakar. Ya, dia tidak ni. Terus. Tu dah, tu bakar. Turun bakar. Itu Wih, bawa dari rumah ke? Wah, Ke masak dekat bilik 3? masak kat sini ya. Banyak. Syah, you ni macam budak-budak lah Syah. Kenapa? Siapa? Kau kena ambil FPT, yang... oi, FPT. Nanti dah masak. Betul lah. Semangat lah. Bermula hari ni kami akan konsisten makan menu-menu jimat. MC. Ya. Tiga orang makan lah. MC private, MC Kan? government. Tiga orang makan lah. Kan kan? Wah, makan tak ajak weh. Baru sampai nak ajak macam mana? Kan? Oh, benda lagi. Pabrik. Ayam. Padu kan. Menu kita ni padu kok. Terung dia beli lebih hari ni. Terung kita tak ada bendi. Terung kan? Terung tu kalau kita bakar lagi hangit dia sedap tu. Dia terung besar tapi terung besar tu tak terhangat. Terung. Nak tunggu. Tunggu nasi pun jaga pun. Boleh tak? Lagi jimat. Kalau jimat nak jimat kita jimat betul. Betul? Kau batin kan? Nak pandang benda belakang ni. Memang tak sempat berbuah sikit uak dah petik juga. Tangan nak pasu je lah kan. Kan? Sebab orang kata kalau nak jimat jangan pertengahan je. Daripada awal. Mana ni mana? Dia. Aku rasa kita elok bela ayam. Sebab kalau makan telur. Dia apa? Crispy.
Boleh ada belakang ni. Takut ayam tu baru lah nak bertelur, awak dah ambil jual. Ayam bela, organik, sihat tu sihat. Kan? Nasi kami ambil tanam. Kalau kau tanam terung, kau beli ayam, ambil tanam padi. Kau tambah, selalu kau tambah. Kerja bila? Ya. Kerja bila? Tak apa, itu untuk pelaburan masa akan datang. Bukan Itu satu, benda tu satu. Yang keduanya apa? Yang benda yang paling penting. Kau buat apa? Betul tak retake kau buat apa? Makan apa? Kau dah habis, bukan ajak apa makan apa. Ada apa nasi? Nasi ada. Dia macam nanya. Dah lah makan tak ajak. Saya pun orang Topang apa bos. Masih ajak Siapa bawa ni? Syah, bekal dia. Kau makan tak? Kau ajak kita orang, kau tak ajak bos dia. Ni macam kau ajak. Aku kan kau yang ajak aku ke? Tengok. Panggil dia boy. Pakcik. Dia dah makan kenyang-kenyang kan. Baru sibuk. Nak ajak makan apa semua. Nanti terung tu kita kukus buat kan? Kan? Kita tak bakar, kita kukus tak terung. Cuba air sikit. Dia tak bawa hang ke pakcik? Orang tu tak bawa hang makan ke? Jual lagi apa? Tuan-tuan aku makan nasi, baju lauk dah macam tu. Tak payah. Kita bertukar-tukar ni Jual. Jual dah lah. Bos. Orang veggie pun. Jom pakcik nak makan tu. Dia kata dia tak makan lauk sangat. Kata air ni. Saya. Makan, tak pandai makan lauk banyak-banyak. Dia kata nanti baju PPK dah muat. Bagi patah Mendi. Bini apa ni? Oh. Lepas tu mana ada baby. Kau ni. Kecil dia. Haji minum air masak je, korang tak ajak. Haji tak minum masak. Jauh sangat kau makan kat sini je. Ha? Kenapa tak ke bawah je? Dia orang panggil saya kat sini bos. Saya ikut je. Saya tengah filing tadi, ambil telefon suruh datang. Bukan tempat tidur ke? Saya tinggal kerja dia. Tu orang tinggal je. Kau jangan tarik haji pula duduk depan masjid pukul 2 suku Pukul 2 balik masuk kerja 2. Ini 2 suku duduk depan masjid. Dia gelak-gelak dengan haji. Kau jangan haji. Pakai kamera ke CCTV je. Dia tak tahu saya dalam depan dia tu. Panggil dia hati. Dia sembang dengan Syah. Syah duduk layan dia. Habis kan? Ya, dia cakap dengan awak, jangan layan. Kalau dia ajak sembang, ada sembang kat sini kan. Kurang dengan kuah aku je lah. Benda dah ada tu. Nak bagi topik kan. Bos, bila mancing dah? Macam Kita mana? lagi poklang. Modal tadi. Ada modal ni, sebab dengar ada modal kita gitu eh. Kita pun untuk. Apa? Ha? Kereta kenapa? Mana? Kereta kenapa? Kereta. Biasalah. Kereta bukan kita muda. Bukan Servis, baru. servis. Servis. Meja. Oh. Meja. Bukan. Bukan.